Hai. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Cat Break. Ikutkan hari Ahad yang lepas, kita janji nak Post kan? post video tentang kita punya event. Kita punya small event. Tapi tak dapat dilaksanakan atas perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Tapi tak apa, it's okay, never mind. Program tu berjalan dengan lancar. Ramai je. Ramai yang join kita punya program vaksin. Terima kasih kepada Mia parents yang dekat luar sana yang mana hari tu dah register, dah hantar dah pun kucing-kucing korang. Alhamdulillah selamat. Tapi siapa yang tak sempat nak join kita punya program vaksin tu, It's okay. It's okay, never mind. Nah, korang join je community kita. Nanti kita akan remind korang apa lagi event yang kita akan buat. Ya, betul. Join ramai-ramai. Nanti kita akan letaklah grup community kat bawah ni, so korang boleh join. So korang boleh tahu update-update terkini tentang kita punya program for next lah, untuk Ramadan, untuk raya dan sebagainya. Tak apa, nanti kita tempelkan link dekat description. Kepilkan. Kita akan attachkan link kita punya community. So korang yang tengok ni ramai-ramai join supaya korang tak terlepas kita punya event yang akan datang. So topik kita hari ni pasal stres. Dan ada orang tak percaya yang kucing sebenarnya boleh stres. Takkanlah boleh stres. Makan, tidur, lepas tu najis dia kita angkat. Tu pun kata stres lagi. Check dekat vet. Doktor kata, kucing awak ni stres ni. Lepas tu berat badan turun, stres. Lepas tu boleh lah dia kata stres. Aku suruh dia jadi engineer ke? Kucing stres, berat badan turun. Aku stres, berat badan naik. Mana kesilapan di situ? Aku boleh insert lagi. Silap. So stres ni sebenarnya banyak faktor. Bukan sebab tak makan semata-mata. Macam kurang diberi perhatian pun boleh menyebabkan stres. Lepas tu kata kalau kat rumah macam kita selalu marah dia kan, bebel je kat dia. Kau ni kerja menyepah je. Cubalah duduk rumah tu kemas-kemas daripada baring-baring, tergolek sana, tergolek sini, Terkangkang sana, terkangkang sini. Sebenarnya cara kita bercakap macam tu dengan kucing boleh menyebabkan dia stres. Kucing ni kan dia nampak je macam biasa, plain, macam tak ada hati dan perasaan. Sebenarnya dia faham apa yang korang sampaikan. Jadi jagalah kata-kata anda. Betul. Kucing seriously, kalau korang marah, korang sampai hati ke nak marah dia. Aku kat rumah tu marah kucing sebab dia nak makan terik je hari-hari. Duk marah dia buat muka dia. Alah kau ni. Bagi juga terik. Nampak? Dia macam kena pukau dengan kucing sendiri. Sebenarnya dia banyak faktor stres ni. Okay, dari segi pemakanan, lepas tu emosi dia, kalau emosi tak stabil, lepas tu tempat tinggal dia. Kita buat foto pun dia boleh jadi stres. Betul. Kita buat foto. Terlalu ramai dalam rumah pun dia stres. Kita boleh katakan kalau kata kucing tu didiagnose stres lah kan oleh doktor. Biasanya tanda-tanda yang dia stres ni, bulu gugur, kurang selera makan, badan mudah lesu, lepas tu boleh jadi selalu tidur. Kadang stres ni juga boleh menyebabkan dia senang terkena penyakit lah. Penyakit-penyakit yang common lah, yang manja-manja macam sesama, batuk. Bukan penyakit ain ya? Bukan. Penyakit ain lain. Ni penyakit kucing. Penyakit bukan. Bukan ain. Bukan ain belakang beg kita. Bukan ain belakang beg. Tanda-tanda macam tu adalah disebabkan oleh punca yang kita sebutkan awal tadi lah. Contoh kan, macam kucing saya kat rumah. Orang kata macam sihat macam ni takkanlah stres. Dia tak tahu sebelum ni ada bela kucing outdoor. Tapi sebab kita duduk kawasan kampung, tak ada masalah pun. Sebenarnya dia nak keluar ke sana ke sini, dia akan balik ke rumah. Tapi once kita dah pindah, kita pindah tempat yang baru, tempat tu tak biasa tau bagi kita dan juga bagi dia jugalah, kawasan yang baru kan. Alah biasalah. Normal lah. Kalau korang sendiri lah, kita sendiri kan, kalau macam kita pindah tempat baru ataupun sedang tidur tempat baru lah, macam korang tidur hotel ke apa kan, tempat baru, malam pertama korang boleh tidur tak? Tak boleh. Macam tu juga kucing bila dia
dah selesa kat satu tempat tu, and then korang bawa di tempat baru, of course dia rasa macam kat mana ni? Kenapa semua bertutup? Apa benda? Dia tak bagi tahu dia stress tapi dia tunjuk je. Ya, dia akan tunjuk. Tunjuk tu bukanlah kata, kalau kata dia stres tu dia akan bagi tahu. Mak, stres lah. Kan kau pula yang lari kan. Tak, dia kalau biasanya stres ni dia akan tunjuk. Contohnya macam bulu gugur, hilang selera makan. Tu common issue lah. Tapi kalau sampai tahap keguguran bulu tu yang sangat drastik menyebabkan dia ada patches ke kan, dia dah start patches, lepas tu bertumpuk sana bertumpuk sini kan, korang dah patut risau. Okay, so macam mana sebenarnya kita nak mengurangkan stres pada kucing ni? Adakan tempat dia untuk main ke? Betul tu. Contoh macam kat rumah ada cat tree, cat scratcher tu. Cat scratcher yang jenis besar balak tu kan. By the way dekat kedai kita dah habis. Kalau ada pun tinggal tu je lah. Tapi kena walk in. Kena walk in. Nak tahu kena layari www.catandfriend.com.my. Yeah. That's why kita kata bila kucing dah start stress kat rumah, korang pula jenis suka tinggalkan dekat rumah seorang apa semua. Banyak kali kita bagi tahu dekat rumah korang kena sediakan macam tu tempat bermain dia. Lepas tu jenis pula kalau korang suka tinggal time raya, korang balik kampung lama-lama, apa yang perlu ada? Of course kena ada cat feeder, auto feeder tu. Betul. Water fountain. So dia tak adalah macam air dah habis, air kotor, makanan dah makin kurang, macam tu. Tempat bermain tu lah yang paling penting sebenarnya. And paling penting sebenarnya dia punya litter box lah. Yes. Litter box ni dalam masa satu hari sebenarnya, kalau kucing ni dia jenis kalau lepas dia makan dia akan terus membuang tau. Okay, so kalau korang yang jenis working mom, working dad kan, memang tak ada masa dekat rumah kan, at least lah dalam 2 ke 3 hari sekali korang kena scoop juga. Once kalau tinggalkan dalam masa seminggu ataupun 2 minggu, tempat tu of course lah akan kotor. Okay, bakteria sangat-sangat banyak. Dan keduanya, kucing akan stres. Kenapa? Sebab najis tu dah banyak, dia dah tak ada space tau. Dia nak buang kat mana, dia nak poop dekat mana, dia tak ada tempat. Jadi solution dia takutlah dia terbalik kan benda lah tu. Dia tambah kau 10 kerja. Okay. Betul. Kalau yang dah biasa bela kucing macam tu lah. Kalau macam kucing macam dia, kalau dia stress kali litter box, dia tunjuk. Dia bising. Kalau litter box tu kotor kan, macam tak bersihkan, dia mengiau satu hari tu, mengiau satu rumah. Secara faktanya kucing ni pembersih. Betul, yang kotor tu kau. Kucing pembersih. Yang kotor tu kau yang tengah tengok ni. Taklah. Tak. Aku stress ni. Kucing kan, dia cuma ada, macam mana cakap kita ada akal untuk berfikir. Tapi kucing tak ada. Kucing just ada otak je. Otak dia pun besar ni je. Secara faktanya hari ini kita cakap kucing otak dia sebesar ni je. Kucing just ada otak sahaja. Dia tak ada akal untuk berfikir. Besar ni. Kita ada otak tapi tak ada. Kita ada otak dan akal untuk berfikir. Faham? Tapi besar ni, walaupun otak dia besar ni, dia boleh buat macam-macam. Aku paling geram yang acik-acik cakap dengan anak dia tu, don't touch the cat, so dirty. Kau bayang mak-mak dia cakap dengan kucing macam tu kan, don't touch the cat, so dirty. Kucing tu, siapa yang kotor ni? Kau ke aku? Kucing tu. Kucing tu kalau boleh cakap, kau relax lah kau. Macam gitu. So itu saja untuk minggu ni. Topik minggu ini agak panas juga topik ni. Ya betul tu. Sebab dah nak cuti sekolah, lepas tu dah nak musim perayaan, dan kita akan sambut Ramadan minggu depan. So selamat menyambut Ramadan dan selamat tahun baru Cina kepada all Chinese friends kita. Yes. Kongsi Facai. Apa? Kami belum berkahwin. So boleh dapat ampau lagi ya kan? Boleh lah. Cantik. BI nak QR DM kita orang. Okay. So jangan lupa layari kita punya semua social media Cat and Friend. Dan kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe Cat and Friend. Dan jangan lupa juga
join kita punya community. Nanti kita akan tagkan link dekat bawah description. Betul. And then kalau rasa nak beli, nak cari barang-barang kucing, boleh saja layari www.kmfriend.com.my. Okay. So jumpa korang next week. Bye. Assalamualaikum.